Tak sampai setengah jam pun saya check. Tapi itu saya kata, saya bekerja atas kemahiran, skill saya. So dia berkaitan masa dia berkaitan duit. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Versys 650. Betul bang? Yes. Okey. So customer ni dia message dengan saya, okey, wasabi dengan saya. Okey, dia bagi tahu dia nak pasang spotlight lah. Okey, tapi dia tak bagi tahu lah ni. And then bila kita berbual-bual, kita cakap, dia kata dia ada spotlight. Dia kata sebelum ni okey. Spotlight dia ni, dia pada depan ni boleh nampak spotlight dia. Okey. Dia kata spotlight dia okey lagi, tapi tiba-tiba tak ada lampu ke apa. Okey, saya pun okey sebab customer ni dia kata dia baru beli motor ni second. Tapi kalau saya tengok gaya spotlight ni hidup lagi, cantik ni. Macam masih baru lagi lah. Dia tak nampak macam buruk sangat. Okey. Sebabkan saya tengok spotlight pun cantik, jadi saya buat checking electrical dulu. Saya tengok wiring kat sini semua cantik. Okey, kat sini. Okey, wire dia. Okey. So kita cari sampai ke belakang. Okey, so yang ini saya nak cakap sikit lah. Yang mana kata saya mahal, saya suka main cas, ambil upah saja. Satu, saya nak beritahu saya ada kemahiran. Okey, saya memang kemahiran saya electrical. Saya bukan kenderaan sebenarnya. Saya punya CJ saya electrical rumah. Yang abang bayar saya untuk yang saya letak harga tu, itu murah lagi, saya charge kurang tu. Okey, untuk pekerjaan macam ni, untuk cek cari api ni, kebanyakannya orang tak nak buat. Lepas tu, kalau 10 orang yang buat kerja macam saya, yang buat pasang-pasang spotlight ni, diorang tahu hanya pasang saja. Okey, untuk cari masalah teknikal macam ni, electrical technical macam ni, diorang tak pandai. Okey. So kalau kata setakat wire 3 wire orang kata mahal, buat je sendiri, saya tak ada masalah. Okey, ni bukan nak marah ke apa, saya bagi tahu yang suka cakap saya mahal lah, ambil kesempatan lah, tak ada lah. Sebab saya ada kemahiran saya. And then, sekejap lagi saya tunjuk. Kita dah jumpa dah masalah ni, tak sampai setengah jam pun. Kita ada kita punya basic lah, macam mana kita nak check electrical tu, power tu datang daripada mana, kenapa benda ni tak hidup, itu kita kena tahu. Sebab tu kalau kata beli spotlight, bila buat pemasangan tu, ingat senang nak claim suka-suka. Lagi-lagi brand yang baik ni, dia bukan susah nak rosak, tapi bila dia rosak, dia nak tahu kenapa benda tu rosak. So jenis yang main apa orang kata tap-tap ni, memang barang cepat rosak. Barang elektrik baik rumah ke kenderaan ke, memang cepat jahanam. Okey. Ya. Lampu ni tinggi lah sebelah ni. Sekejap. Okey, sekarang saya hidupkan motor. Jadi kat sini Swiss. Okey. Okey, kita mainkan Swiss. Spotlight tak hidup. Okey. Spotlight tak hidup. Okey. Swiss dah hidup Okey. Kalau kata saya jahat, saya boleh cakap kat abang ni, bang, tukar spotlight baru abang. Ini wiring pun tak betul lah. Ini apa, lampu pun dah rosak biasa punya lampu ni, murah punya je. Okey, kalau saya nak tipu lah. Okey. Sekejap kita tengok. Okey, lepas saya dah repair semua, okey, kita on. Okey. Jadi kita tekan switch kat sini. Nampak hidup spotlight dia. Dua-dua hidup. Okey. So nampak tak ada masalah pun. Tak sampai setengah jam pun saya check. Tapi itu saya kata, saya bekerja atas kemahiran, skill saya. So dia berkaitan masa dia berkaitan duit. Jadi saya betul-betul, kalau untuk bekerja, untuk pemasangan dengan saya bukan kata sembang, saya tak potong wire, saya tak curi current, bukan saya sembang saja. Tengok macam ni. Ini tak curi current lah ni. Jadi untuk trace balik senang. Saya pun tak nak apa orang kata, tak nak makan customer ke apa. Saya tak hamak pun duit. So lagi satu, kalau kerja-kerja macam ni saya tolak. Salah satu dia lagi, saya tak boleh asah saya punya kemahiran. Kalau saya suka tolak benda macam ni. Ini salah satu dia cabaran. Kalau untuk orang-orang teknikal ni, ini cabaran. Kalau kita tolak, kita rasa macam nak ambil je jok spotlight kan, ambil upah pasang 250, 350. Saya tak ambil ni, maknanya saya sebenarnya tak tahu apa-apa lah. Saya hanya tahu pasang saja. Customer ni cakap betul tak saya asah ke apa, asah betul, aku teknikal. Teknikal memang. Sebab selagi buat driver shoot, kalau kau buat, itulah pengalaman yang kau lagi advance dapat. Sebab customer ni orang electrical juga. Tapi sebabkan dia dah otai, jadi dia pun tak ingat. Itu kebiasaan customer saya macam tu. Saya kadang-kadang sampai segan bila saya tanya background customer saya, bila diorang ada background untuk mechanical ke technical ke, saya susah nak buat. Sebab apa? Saya tahu diorang ada skill, jadi nak letak harga tu pun rasa segan. Okay, so untuk motor ni,
dah settle lah, tak ada masalah dah. Okay, alhamdulillah dah settle. Okay, so itu sahaja untuk motosikal ni. Okay, pada anda di luar sana yang berminat nak buat apa-apa aksesori electrical, boleh terus contact saya dekat nombor yang tertera. Okay, ciao.